Tengok balas pasal kaftan. Hei! Kapek kita sama. Ya ke dok? Kalau kita nak tukar kapek benda tak sama pulak dengan rumahmu. Saya benda lah ajak-ajak kahwin ni. Allah, mesti makmu tu kahwin. Suka ayahmu ke? Sebab apa yang mau disibuk nak jodoh aku pula ni? Ha? Sebab apa? Tu kata, duk tanya aku kahwin kakak. Jual apa orang? Penat lah kak. Penat nak jawab soalan-soalan macam ni. Penat. Dia menampak aku tengah jual dia. Jual bunga kan? Jual bunga lah. Nampak bunga, jual bunga. Jual telur lelaki mu pula. Alah. Tanya. Kau tengok kak. Ya Allah. Ampuni Nabi Allah, ya Allah. Aduh. Hello. Sombongnya jawapan orang. Dok kak, gini. Akak, bukan sombong. Okey, gini kak. Kalau akak first time masuk live saya minta maaf. Okey, gini. Okey, saya kabur sekali je. Lepas ni agak masuk dalam kepala otak tu, kita tanya pula. Saya ni buat benda ni, saya jual kak. Saya cari PT. Setiap hari kami, saya jual. Saya jual setiap hari kami. Okey? Saya jual setiap hari Khamis. Okey? Setiap hari Khamis, bulan puasa saya jual. Okey? Tolonglah bagi kerjasama. Guting ni uzur. Kalau tak puasa kan biasa saya bagi makanan ke budak-budak. Kalau bulan puasa kak, saya bagi makanan jual dah buka puasa. Tak susah cakap gitu ke? Boring sial cakap macam tu. Alina Sari, putri yang santai. Menatang beli bunga cabut gini pula kakak. Mu tengok kakak ni. Sebab tadi tak ada bunga dah. Apa jadi kini? Aku nak je comel kini. Apa ni? Tolonglah bagi kerjasama molek bunga. Gitu. Raya ni akak pergi rumah Wan. Kak minta maaf kakak ya. Saya bagi tahu awal-awal saya dah print dah banner. Kalau saya keluar je saya akan tulis Wan tak ada kat rumah. Saya dah prepare dah untuk tahun ini. Jadinya rumah saya akan tertutup setiap hari raya nanti. Saya baru je print. Cuma tak siap lagi. Bulan puasa, bulan hari raya ni memang saya pindah terus. Saya tulis dah kat sini. Saya dah print dah. Wan tak ada kat rumah. So jangan datanglah. Hai Alia. Aina. Saya nak datang, saya nak cucu lelaki. Boleh tinggal belaka dua-dua. Tak apalah, berat tanggungjawab tau. Kalau boleh cucu-cucu puang ni kakak tau. Nak kena jaganya. Tengok. Izzati tepi. Tepi ekor kat gini. Tepi. Tepi tu Izzati. Stop it lah. Dah lah. Tolonglah. Boleh tak bagi kerjasama yang baik? Tepi. Tak payah nak niku lah tu. Tepi. Kena jumpa aku nak tutup pagar ni. Kok muak botol ni. Bergaduh pasal apa? Nak bergaduh pula. Ya Allah ya Tuhanku. Pasal apa? Tak tahu Tina tu. Apa? Wah, boleh ke nak infak kuih? Tak boleh, saya tak terima kuih orang. Sorry kakak. Saya nak masuk syurga seorang-seorang. Kakak masuklah neraca. Tak ada lagu dah je. Tak ambil kakak. Tengok balas pasal kaftan. Hei! Dah balas ni apa pula? Allah. Dah balas pasal kaftan pulaknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku lelah ni. Tak boleh tahu aku kalau hujan hari ni beralihlah ke tempat lain. Ya Allah, amin. Kapek kita sama. Ya ke dok? Kalau kita nak tukar kapek benda tak sama pulak dengan rumahmu. Allah lah. Inna illallah Muhammadur Rasulullah.